11. Baca dia menunjukkan kedudukan 3 warna. Okey, koordinat. Nantikan koordinat R ni. Okey. Dekat sini. Okey, so macam biasa nak cari koordinat, kita kena faham dulu daripada titik asalan kita. Okey, tahap awak hanya ke kanan dan ke atas. So, nak pergi dekat huruf R ni, berapa ke kanan kita perlu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam kurungan 7. Berapa dia naik? 1, 2, 3, 4. So, itulah koordinat CR. Tapi macam saya cakap, baca sajalah nombor yang bersilang antara ni. Awak buatlah. Salah. Buat ni. Awak buatlah dekat P tu untuk T. Mana yang awak nampak? Ni kan. So ni 7, 4. Gitu aja. Kalau tak nak buat je silang. Okey. Maksud cikgu, salah dia tanya Q tak? Okey. Q. Macam mana nak baca? Okey, kalau tak tahu baca, buat silang. Okey dah. Itulah baca apa yang bersilang tu. Sini ada nombor 2, sini ada nombor 4. Tapi baca daripada mengufuk dulu. So, jawapannya ialah Q tu lah 4, 2. Gitulah maksudnya. Okey, boleh Okey, so tengok A yang B. Yang B dia tanya apa? Dalam belajar itu, tandakan koordinat S di 56. Okey, so cari 56. Okey, so jumpa dalam semua balik. Tolong sikit je lah hijau lah. Okey, 56 maknanya daripada C5 lepas tu 6. Dia silang kat sini. Itulah titiknya si siapa? C56. So kena buat tandakan S. Lepas tu dia tanda S saja. Tanda S kat situ. Okey, itu saja untuk nombor 11.